Kenapa lepas langgar lubang, lampu enjin naik? Ini ramai kena. Sini aku ajar kau. Ni dekat motor Y15. Kepala Y16. Pelik-pelik tu lah budak ni. Okay, right. So, okay, dia banyak punca. Tapi antara biasa orang kena ialah kau punya lean angle sensor ataupun down sensor aku panggil lah, yang dia ada kat bawah seat korang. So, kalau korang kena, first, cara pertama ialah kau cabut je dua kepala bateri and then kau biar. Ada kes motor langsung tak boleh hidup lepas langgar lubang. So cara dia sama juga, cabut dua kepala bateri, posisi negatif cabut. So biar dalam seminit, 2 minit and then kau pasang balik. Ada motor terus jadi, motor boleh hidup, lampu enjin terus hilang. Tapi ada motor tak hidup juga, lampu enjin tak hilang juga kan. Okay, so cara kedua advance sikit, kau pergi cari lean angle sensor korang. Lean angle sensor korang, alright. Kenapa cabut bateri dia ibarat macam reset lah tadi kan. Semacam itulah. Macam motor Y ni lean angle sensor dia dekat bawah bateri, sebelah bateri. So dia kena cabut bracket, kau cabut dulu bracket dia. Cabut dulu bracket dia. Lepas tu baru aku tunjuk kau mana lean angle sensor dia. Semua motor injection ada lean angle sensor. Cuma kedudukan je lah berbeza kan. Pandai-pandai lah kau survey mana kedudukan motor lean angle sensor korang. Right. Cabut bracket. Okay. Ni susah sikit, ketat sikit. Biasanya lean angle sensor dia akan ada getah yang pegang dia. Sebab dia tak nak bagi jatuh. Kalau jatuh motor terus mati. Ni lean angle sensor. Aku cabut soket dia. Okay, right. Okay, ini. Kalau buat cabut bateri apa semua tak boleh juga, kau cabut kau punya lean angle sensor ni, kau goncang. Kau goncang, ataupun kau ketuk. Lepas tu dah ketuk, goncang dah ketuk, kau pasang balik. Pasang balik, ibarat kau reset dia lah, kau betulkan balik kedudukan dia. And then kau pasang balik semua macam biasa. Normally motor, kalau lean angle sensor tak ada masalah, boleh hidup macam biasa. Kita dah banyak kisah dapat, kadang-kadang datang motor towing pada benda ni je pun kan. Tapi kadang-kadang lean angle sensor ni ada kes rosak juga, pernah dapat juga. So simple kan. So benda ni kau boleh bawa kat rumah, tak payah nak hantar towing, hantar bengkel, semata untuk buat benda macam ni. So simple kan. So untuk korang mana yang nak servis motor korang, nak repair baiki, datanglah mana-mana corang ada Dana Garage. Setakat ni kita ada 6. Yang paling terbaru dekat Dana Garage TDI Kajang. Paling baru lagi Dana Garage Bukit Mewah Kajang. So mana dekat rumah korang, kau datang je sana. Tak ada masalah. Nak repair baiki servis, nak tukar tayar semua macam-macam kita ada dekat sini. Servis skuter pun ada juga.